Sebab itu saya kepantang ayah hidup sini. Bila handset bawa di atas katil, itu kepantang saya. Nak tidur, ni tekan. Suami tempat lain, bini tempat lain. Asyik masak. Bini tengok cerita Ustaz, suami tengok cerita kungfu. Ni nak tidur ni. Aisyah binti Azlan. Ini dia. Kalau pergi bos bang. Ini panggil bos ni.